Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah vlog aku yang ke-24 dan hari ini aku nak bercakap tentang menulis. Waktu aku tak ingat dalam vlog yang keberapa kan, aku dah cakap aku nak mula menulis buku. Aku memang dah ada plan lah nak tulis buku. Dari dulu aku nak tulis buku, cuma aku tak tahu nak buat tajuk apa. Cuma bila aku dah start buat konten pasal emas, aku pun terfikir nak buat buku, nak menulis buku. Aku dah tanya team leader aku, is it a good idea? And then dia setuju. Dia setuju dengan apa yang aku nak buat. Jadi aku pun dah dekat seminggu aku menulis. Apa yang aku buat, aku tak tulis semuanya dekat Microsoft Word. Aku tulis dan post dekat Facebook. Aku buat 10 point minimum dan satu point tu aku akan buat 1 hingga 2 ayat. Mungkin ada yang 3, tapi pendek-pendek je. Mungkin ada dalam 2-3 baris. Itu yang aku buat. Satu hari aku buat 1 post. So plan aku ialah bila dah jadi banyak, katakan 100 post, maknanya kalau aku post setiap hari dalam masa 3 bulan 2 minggu, aku dah ada lebih kurang 100 post. Aku akan copy, aku akan paste dalam Microsoft Word. Kalau yang dekat Facebook dalam bentuk point kan, bila masuk Microsoft Word, aku akan olah semula, buat macam tulis buku lah. Takkan aku nak kekalkan dalam numbered point kan, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, no. Jadi aku akan olah semula, tambah sikit poin-poin yang tertinggal, and of course aku akan tambah beberapa cerita yang aku tak post kat Facebook. Yang ada dalam fikiran aku ialah macam mana kalau kau buat business enterprise, lepas tu kau nak buat loan bank, kau nak beli kereta, nak beli rumah. Aku rasa mungkin ini rasa aku lah, asumsi aku. Mungkin ada yang berminat nak baca bahagian tu kan. So itu strategi aku. Another thing is, bila aku post kat Facebook, aku berharap aku akan dapat follower baru dan aku berharap akan ramai akan meningkatkan minat ramai orang. Supaya bila aku dah publish, dah ada ready buyer. Lebih kurang macam tu lah. Itulah yang aku nak cuba buat. And so far, aku rasa happy sebab benda yang dalam fikiran aku ni aku dah zahirkan. Aku pernah cerita sebelum ni, bila benda tu ada dalam kepala aku dan aku tak keluarkan, dia asyik bermain dalam fikiran. Tapi bila aku dah tulis, aku dah buat konten, ringan kepala aku. So aku boleh start fikir benda baru. Jadi aku harap lah, kita tengok lah. Aku sekarang ni memang berdisiplin lah buat konten kan. Video buat 3 konten, and then sekarang ni aku menulis 10 point, 1 point, 1-2 ayat. Mungkin 3 ayat 1 point kan. So lebih kurang macam tu lah. Hopefully tahun depan aku dah kira-kira dah okay, Disember, Januari, Februari raya. So mungkin lepas raya aku boleh publish buku aku. So hopefully benda tu akan naikkan personal branding aku, and we'll see. Aku pun fikir mungkin lepas tu orang akan cari aku channel YouTube ni kan, and tengok vlog-vlog tengok episod vlog aku yang sebelum ni. Mungkinlah nampak cringe-nya atau apa, but well lah, apa yang orang lain fikir tu bukan urusan aku. Nak macam mana kan, orang nak kutuk lah, orang nak puji lah. Yang penting aku keluarkan apa yang dalam fikiran aku, and aku publish kan. Aku dah sedar dah, handphone aku ni dah 2 kali dah keluar notification yang dia punya storage makin kurang, and then di laptop aku pun makin lama makin kurang. Especially bila aku buat video YouTube ni, kadang aku dah exceed 8 minit, 9 minit, dia dah jadi
besar lah size dia. Makin panjang video tu makin besar lah size dia kan. So tak tahulah, mungkin aku kena pindahkan ke apa, and aku, that's the thing lah. Jadi kalau aku tak beli external storage aku ialah apa yang platform sediakan kan, secara percuma. That's it. Hopefully aku akan kekal disiplin untuk menulis, and aku dah ada dah idea title ni apa. Tapi nantilah baru aku release. Kalau korang berminat nak baca apa yang aku tulis, dekat description, dekat komen, boleh check link aku ke Facebook aku. Ada kat situ. Jadi korang boleh baca lah. I think that's all for today. Aku tak banyak nak cakap pasal menulis ni. So, aku akan letak vlog aku yang sebelum ni kat sini, and then the whole playlist. Kalau korang nak tengok dari nombor 1, it will be interesting. Aku masih belum berani lagi nak tengok video-video lama aku. Video masa masih baruan. Walaupun benda tu baru 4 bulan lepas, 3 bulan lepas mungkin. 3 bulan aku dah buat konten. Interesting. Dari segi monetary, aku belum dapat apa-apa lagi manfaatnya, maknanya tak ada lagi duit masuk. Tapi bagi aku, it's okay lah. Aku akan terus buat. Aku nak naikkan personal branding aku. Fokus aku TikTok, and now buku. Hopefully, we'll see what will happen. Demi segenggam berlian sejongkong emas. Aku akan record konten baru. Aku akan post hari Isnin ni, insyaAllah, kalau tak ada arah melintang. I think that's all for today. Assalamualaikum.